Hari ini adalah pembahagian dividen nafas yang diperolehi tahun ini 2024. 2024. 2025 belum lagi kan? Belum lagi. 2024 sebanyak 200 Banyak 21 juta agihan. pengagihan 21 juta pada hari ini di atas keuntungan yang dibuat oleh nafas. Jadi kita nampak persatuan-persatuan peladang negeri akan agihkan kepada Kita dan agih kepada kawasan dan insyaAllah akan sampailah kepada mereka kalau boleh sebelum raya lah, 2 hari lagi. Tahun 2025 bila pula akan dia lagi dalam proses Dalam audit. proses. So selepas audit nanti kita akan declare Dalam proses audit yang ke bila? Jadi pendaftar tahun ini juga. pendaftar tahun tahun ini, So akan umum tahun ni juga ke atau Kemungkinan tahun ini atau belum? insyaAllah tahun ini. tahun ni juga. raya ni macam mana dengan bekalan daging dengan Semua ayam? mencukupi, semua macam biasa. Jangan beli panik. Artinya kalau dia nak berniat untuk beli 4 ekor, biarlah 4 ekor. Tak payahlah beli panik kerana mencukupi. Sampai kepada bulan 5, bulan 6 ni masih keadaan yang stabil insyaAllah. Di seluruh negara, termasuk Sabah Sarawak. Kiranya perang AS dengan Iran ni tak Dia kalau efek akan datang mungkin di sudut harga barangnya cukup. Sebab bila harga petrol naik, kita akan lihatlah bagaimana kenaikan harga semua ni. Kita akan kesannya mungkin dalam 3-4 bulan lagi. Kita akan buat pengumuman dari masa ke semasa. Kiranya harga tak ada. Sekarang ni tak ada. Hari ni masih harga lama lah, harga biasa. Ayam harga lama, daging pun harga lama. Besok juga ada jualan daging korban besar-besaran di stadium. Bukan daging korban, daging untuk raya lah. Mantai di stadium Shah Alam. Katanya memang berpuluh ekor lah. Dan dia akan 60 ekor dijual dengan RM25 saja untuk 1 kilo besok. So kesan harga tu mungkin akan Dia akan ambil mengasal. Kita akan juga ambil pandangan MITI, pandangan Kementerian Kewangan, semua yang terlibat itu. Sebab barang-barang yang ada ni barang yang disediakan dulu. Jadi efek baru ni dia akan kesannya mungkin 2-3 bulan lagi. Jadi Datuk Seri untuk insight selepas bulan Mei itu sendiri dah ada perancangan atau Dan kita ada perancangan, kita betul saya kata secara kecil-kecilan, bukan paksa. Di antaranya kalau ada depan rumah tu ada tanah, tanamlah apa-apa yang boleh cepat makan, kucai ke, bayam ke. Tapi bukan paksa ni, sukarela. Macam saya buat di rumah tu, ialah dibantu oleh kadang-kadang oleh pegawai, tapi ada lah. Kita macam ikan saya tu dah kali yang kelima nak harvest ni pada ujung Syawal nanti. Artinya kita hanya sambilan saja itu. Jadi kita galakkan supaya kita macam dulu zaman Tuan Beranak dah ada kempen buku hijau. Telah ada, tapi kita nak hidupkan balik supaya yang duduk di flat betul tak boleh lah. Tapi yang rumah yang ada tanah boleh buat kecil-kecilan untuk makan sendiri, untuk sedekah pada jiran dan sebagainya. Jadi kita boleh mulakan. Yang dasar makanan nasional tu itu adalah tu nak membesarkan ternakan lembu, nak memindahkan sawah, nak membuka itu semua. Itu sedang kita laksanakan. Cuma ladang-ladang sayur misalnya kita minta gandakan keluaran mereka. Ini semua kita sedang usahakan untuk security makanan. Itu yang besar. Yang